Ini salah satu kaedah nak buat pemutus sihir yang melibatkan tukang sihir yang berada dalam tubuh badan kita ataupun pakaian kita ataupun dalam gambar kita. Sekali, hampa pasang niat, ikut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, hancurkanlah sarang sihir ataupun hantaran ataupun pertalian sihir yang berada dalam tubuhku. Kau hancurkanlah ya Allah dan engkau keluarkanlah semuanya, keseluruhannya kerana-Mu ya Allah. Atas niat tersebut, kita angkat tangan, kita baca Al-Fatihah sekali, selawat Umi sekali, surah Yunus ayat 81, surah Al-Falaq sekali. Kita terus tiup ke arah tapak tangan, sapukan ke muka, sambil tu kita sedut nafas. Sapu ke seluruh tubuh badan sambil tahan nafas, sambil melepaskan nafas dengan sebut Allahu Akbar. Kaedah ni mestilah dalam keadaan menghadap kiblat. Boleh dilakukan pada waktu pagi, tengah hari dan juga malam lah. Amalkan selama 7 hari berturut-turut ataupun lebih daripada tu. Okey, lagi kerap buat lagi bagus lah. Semoga dengan ikhtiar ni dapat memutuskan pertalian ataupun perjanjian dengan si tukang pembuat sihir tersebut. Semoga semua diberi kesembuhan dan diberi afiat oleh Allah Ta'ala. Dan jangan lupa share video ni untuk manfaat semua orang. Jangan lupa komen tu. Kita ijazahkan untuk hampa beramal.